kalau dak kata daripada sekolah, memang ada terlibat jugalah pegang jawatan. Dan waktu tu dia macam, kalau dulu macam sekolah tu macam menarik je lah pegang jawatan ni, sebab nanti orang macam apa bagilah, dia macam kita boleh bagi arahan dekat murid yang sebaik kita, macam tu lah lebih kurang waktu sekolah rendah. Lepas tu waktu sekolah menengah tu, antara pengalaman organisasi paling tak awal adalah terlibat sebagai ketua batch lah, ketua tingkatan waktu tu. Dia cerita dia macam bila terjadi tu pun macam agak kelakar lah, sebab waktu tu kita orang macam ada pergaduhan pasal nak buat baju batch semua tu. Lepas tu macam saya macam macam cakap dengan kawan je dalam grup sekelas tu. Lepas tu dia macam dia berjadi masalah waktu tu sebab tak ada ketua yang boleh macam regulate the perbincangan pasal nak buat baju batch macam tu lah. So macam kena buat pemilihan, so dari situ terpilih dan macam tu lah macam mana terlibat dalam organisasi orang panggil apa tu panggil pendirian awal. Kemudian waktu masuk asasi, tu tak ada pun plan nak pegang jawatan, tapi somehow macam tak tahulah, macam terpegang juga, tapi tu bawah academic based society lah, sebagai dakwah and training waktu tu. Dan terjadi tu pun sebab waktu tu memang tak ada orang nak jadi nak pegang jawatan tu, dakwah and training tu. Lepas tu saya macam, kenapa tak ada orang nak pegang kan benda ni? Lepas tu macam rasa terpanggil lah macam sebab kita ada pendirian tu, macam saya rasa macam bolehlah nak sumbangkan dari segitu. Kemudian bila masuk universiti, betul-betul dalam degree tu, dia just sebenarnya kita tak nak hidup kita ni di balik sekitar kuliah, kemudian balik rumah, macam tu je kan. Kita macam nak explore lebih daripada itulah. So itulah macam mana boleh terlibat dengan organisasi lah orang panggil. Kalau nak tanya macam memang dah aim ke certain jawatan semua tu, memang tak pernah macam aku akan jadi presiden. Tak adalah. Cuma benda tu kadang-kadang dia hadir, macam kadang-kadang opportunity tu hadir tanpa kita minta dan tanpa, kadang-kadang kita tak tahu pun kita ready ke tak nak ambil jawatan tu. Tapi that is life lain. So macam bila kita buat keputusan tu, dia lebih supaya macam bila kita buat keputusan, okeylah aku mungkin boleh pegang tanggungjawab ni tu, sebab dunia ni pun dia macam tempat, macam orang kata universiti ni tempat kita belajar dan buat kesilapan. So macam kalau kita tak buat belajar sekarang, kat luar nanti lagi susah nak cari peluang tu. So macam itulah macam mana macam okey untuk terima jawatan dekat universiti.